Ya. Tapi Tapan dah nak kahwin ya masa tu ya. Lepas tu Nadia lagi sehari nak kahwin tiba-tiba. Sudahlah Tapan. Yang lepas tu lepas Tapan. Ayah jangan sedih yang nak kahwin saya tu. Saya ni bodoh ayah. Hai Tapan. Saya bodoh kan ayah? Tak apa, ayah ada. Ayah ada. Ayah sayang Tapan. Maksudnya ayah bodoh. Kita makan dulu ya Tapan. Tak nak, Tapan tak nak ni. Tapan nak apa? Nak tai. Kenapa pula lagu-lagu ni kat kafe kan, lagu-lagu hantu. Apa pasal lagu seram? Kuek ni kuek. Oh. Kuek ni kuek. Tok Mo, Kuek ni kuek. apa yang kuat? Apa yang kuat Tok Mo? Aircon kan? Sejuk. 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 Apa hak kau panggil ni? Aku banyak kerja lagi ni. Kampung Seberang nak panggil. Nak ni apa, pocong semalam tak lepas. Nak balik tak lepas. Aku nak pergi nguruskan semua ni. Apa benda kena ni? Tapi kalau rupa macam ni rasanya tak boleh tangkap, hantu lari sendiri kot. Ha? Saya nak beritahu. Apa kita apa? Kedai saya sejak kebelakangan ni orang kurang. Orang kurang nak pelagih lah tu. Ha, pelagih, Tapi ya. macam kau ni kalau bagi pelagih pun muka macam ni tak lagih dah. Confirm tak lagih. Ni Apa? ada memang ada. Ada apa? Ni sini rasa ni. Sini. Oh, tengok. Ada sini. Ada. Ada orang dah taruh barang dalam ni. Barang? Mesti ada barang dalam ni. Macam mana Tok Mo tahu? Aku bomoh. Barang apa Tok Mo? Ada taruh cheese kan? Tak cheese. Nak makan free ambil je lah. Tak payahlah cakap ada barang. Memang. La ilaha illallah. Aduh. Itulah. Ini tak payahlah kalau tak pakai. Kedai sendiri. Kedai sendiri, tak apa. Lain kali rehearsal datang awal. Jadi Hey! Sana aku nak main lah. Tapi ni tempat budak-budak. Tempat budak-budak apa sana lah. Tu lah orang nak main. Dah lah main salah. Main pun tak betul. Main pun salah. Hari-hari main pun tak faham lagi. Tapan tu gila kan? Gila. Apa? Tapan gila. Tapan gila. Tapan gila. Tapan gila. Tapan gila. Tapan gila. Engkau lah gila. Siapa? Kau lah gila. Tapan Tapan gila. gila. Tapan gila. Tapan gila. Adik, pergi balik. Mak ayah dah cari dah. Pergi balik. Dia tengah celebrate saya tu. Tapan gila. Tapan gila. Tapan gila. Lila kenapa datang sini? Saja lalu kat sini Ha? Lila kenapa datang sini? Tapan. Sini tak sesuai lah dengan Lila. Tapan. Tapan terasa ke Ah. adik-adik tu tadi Sekejap, cakap Tapan gila? Taklah, takut pula dia laju. Semangat. Tak berbaloi pula Kang. Kan nanti Kang, Tak, ni payment Tapan. tak seberapa, luka yang dapat. Tapan tak gila. Yalah. Mana Tapan? Tapan tak gila. Kalau tak, takkan Tapan kena Zila. Zila orang mana? KL. Oh, Zila tahu ke beza KL dengan Johor? Tahu ke? Tak tahu. Tak tahu kan? Tak tahu. KL ada family mart, Johor ada family kita. Tapan. Apa beza Tapan Ya. dengan daun-daun ni? Beza Tapan dengan daun-daun ni. Daun-daun ni, Tapan tak tahu. Tak apa. Zila bagi tahu. Daun ni dia menjalar tinggi ke atas buayan. Tapan menjalar-jalar ke dalam hati saya. Kenapa semua orang cakap Tapan gila? Tak adalah diorang yang gila sebenarnya, bukan Tapan. Kenapa Tapan jadi macam ni? Dulu Tapan okey kan? Kenapa lah? Zila dah kenal Tapan daripada Tapan kecil lagi. Tapan okey je sebenarnya. Tapan sihat kan? Manalah. Sibuk je.
Yang kacau Zila. Zila orang baik. Tapan cakap dengan siapa tu? Ha? Tapan cakap dengan siapa tu? Zila tak nampak? Dia nampak kan? Ada kan? Nampak? Nampak? Zila lah gila. Zila, Ya. orang tu datang lagi. Siapa? Tu nampak dia. Tu. Orang tu kacau Tapan. Orang tu kacau Tapan. Abang, tolong tunjuk abang, orang ni kacau Tapan. Tapan nak berlakon. Tak, kenapa kau moyok je ni? Berak seluar ke? Ha? Ha? Tin, aku sekarang ni pun dah tak berapa larang nak kerja. Jadi aku nak suruh anak aku kerja. Anak kerja. Apa masalahnya? Anak dah kerja baguslah. Dah tua anak jaga. Boleh tak Tapan tu kerja dekat sini? Tapan kerja kat sini. Janam. Kenapa? Tapi Tapan tu sihat. Ya, Dia kuat. Kalau nak suruh angkat engkau pun dia boleh. pasal dia angkat-angkat orang lah aku takut tu. Ji, anak engkau tu nampak je fizikal dia sihat. Tapi mental dia kelaut. Assalamualaikum. Tak mau. Waalaikumsalam. Saya Pak Mizi. Anak saya nama Tapan. Anak saya yang tak saya berapa cerita. sihat. Boleh Yang tak saya Pak apa? Pak Tok Mo je lah namanya. Tok Mo ni tolong saya. Ada saya tanya? Bukan. Ha? Dia minta tolong. Oh, okey, baiklah. Kalau macam tu siapa saya? Bukan. Ha? Apa dia? Saya. Ha? Saya. Kau cakap, kau Tok cakap. Mo, Apa dia? Ya. biarlah seorang je Tapan. Tak payahlah. Ni bapak Tapan. Ya, bapak dia. Lagi teruk pada Tapan. Okey, baik. Tapan. Ni. Pasal ni tak ada masalah. Saya bomo terkenal punya. Pesulap merah pernah dengar? Tak nak, tak apa. Tak kenal, tak apa. Kalau kenal, bagus. Tak apa, saya semua saya dah buat dah. Baru ni, pucung melompat-lompat, saya bintih kaki, menyarap. Pocong. Pocong. Bukan pucung. Pucung tu, pocong. Tak kisahlah. Jadi saya boleh buat punya, tak ada masalah. Muka siapa? Muka siapa? Kenapa? Muka saya. Hai. Dia kali tutuplah, takut. Tapi ni kan oven. Oh, oven lah. Okey. Allah. Okey. Zila, Ya. nanti Zila boleh belikan oven baru tak? Kenapa? Untuk cairkan hati saya yang dah lama beku.